AI, AI, AI. Selalu sangat kan kita dengar AI? Hai, saya Sri Datri dari Sekolah SMK Tengku Ampuan Rahimah, Klang. Korang semua mesti dah tahu pasal AI kan? Tapi korang tahu tak bagaimana bahan digital seperti AI dapat membantu memperkasakan pendidikan di negara kita? Pertama sekali, korang kena tahu AI ni ada banyak jenis. Antaranya adalah LLM, Large Language Models. Alah yang selalu kita guna tu ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Persoalannya, macam mana AI berupaya untuk memajukan sektor pendidikan Malaysia? Mari saya terangkan. AI menggalakkan pembelajaran yang dipersonalisasi, yang bermaksud AI menyesuaikan kandungan ikut tahap pemahaman murid. Dengan ini, murid dapat memahami silibus terkini dengan lebih mudah. Yang kedua, dapat mengakses maklumat tanpa had. Bayangkan korang tengah buat kerja sekolah, tiba-tiba blur. Jangan stres-stres, AI kan ada. Itulah gunanya AI. AI ni dah jadi macam guru peribadi kita tau. Tanya je apa-apa, mesti ada jawapan. Semua di hujung jari. Tapi korang jangan percaya sepenuhnya tau. Yang ketiga adalah kemudahan bagi guru. Bukan murid je dapat manfaat tau. Tapi guru pun untung juga. Bagaimana? AI dapat menyediakan nota-nota ringkas, soalan-soalan kuis dan bahan pengajaran untuk anak-anak murid. Jadi, guru taklah stres sangat. Boleh fokus mengajar dengan lebih seronok. Ramai orang masih salah faham tentang AI dan kata barang siapa yang gunakan AI, mereka adalah seorang yang pemalas dan kurang jerik. Tapi korang kena faham satu benda, AI ni hanyalah satu alat. Cara penggunaannya terpulang kepada mereka sama ada mereka guna dengan bijak ataupun tidak. Jika korang salin 100% dari AI, tidak semak semula dan tidak faham walau satu benda, memang apa pun tak dapat. Walau bagaimanapun, jom kita tanya warga Star, apakah pendapat mereka mengenai AI LLM? Ustazah tengah buat apa tu? Ya, saya tengah mencari maklumat menggunakan ChatGPT. Ustazah, saya nak tanya sedikit boleh? Boleh? Bagaimana Ustazah mengaplikasikan AI sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas? Okey, saya banyak menggunakan ChatGPT untuk mencari ataupun membuat ayat daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab. Wah, menariknya. Mesti seronok belajar dengan Ustazah. Ya, Alhamdulillah setakat ni dia sangat membantu saya dan murid-murid untuk belajar bahasa Arab dengan mudah menggunakan bantuan ChatGPT. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tuan tahu tak tentang AI LLM seperti ChatGPT? Ya. Jika tuan tahu, bagaimanakah AI LLM seperti ChatGPT ini dapat membantu para guru dalam mendidik anak-anak murid mereka sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas? Baik, antaranya AI dapat membantu guru menyediakan bahan pengajaran yang lebih efisien. AI boleh membantu guru menghasilkan bahan pengajaran seperti slide pembentangan, lembaran kerja dan kuis secara automatik berdasarkan topik yang diajar. Contohnya, AI seperti ChatGPT boleh mencipta soalan latihan, rangkuman nota dan penerangan konsep yang mudah difahami oleh murid. Di samping itu juga AI menjadi sokongan dalam penyampaian pengajaran. AI dalam bentuk aplikasi pembelajaran atau chatbot boleh bertindak sebagai pembantu maya untuk menerangkan konsep kepada pelajar yang memerlukan bantuan tambahan. Guru juga boleh menggunakan AI untuk mencipta simulasi interaktif atau bahan multimedia seperti video dan animasi untuk membantu pemahaman murid. Baik, terima kasih Tuan. Sama-sama. Hai awak. Hai, Boleh saya ganggu kejap? boleh? Awak tahu tak pasal AI LLM? Tahu. Bagaimana AI LLM ini bantu awak dalam pembelajaran? AI ni dia tolong saya kalau ada bab yang panjang, lepas tu cikgu suruh buat nota. Jadi dia tolong meringkaskan nota-nota tu. Jadi saya lebih faham. Lepas tu AI ni juga tolong saya dalam buat soalan matematik, akaun, ekonomi dan lain-lain. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, jelaslah bahawa AI LLM dapat membantu sistem pendidikan negara. Sampai berjumpa lagi.